Pesan. Ya. Macam mana nak tengok kereta? Ada accident ke? Tak ada accident? Okey, Rai. Saya hari ni saya tunjuk you orang. You tengok. Boot, kita tengok boot dulu ha. Ini, nampak tak? Bunga. Bulat-bulat kan? Ini. Original punya pattern lah. Kalau sudah accident, dia akan simen. Ini bulat-bulat punya surat, jadi tak ada. Oh, ini bermakna ini kereta original, tak ada accident. Dengan sini bersama juga. Nampak tak? Dekat sikit. Kita sekarang tengok boot dulu. Nampak tak? Dia ada bulat-bulat ni. Oh, ini original. Okey, buka sini. Tengok Ni mesti ada bulat-bulat ni, nampak tak? Bulat-bulat lah, nampak sini. Marking. Marking bulat-bulat ni. Ini original. Sini. Lebih sikit. Sini mungkin nampak sikit. Corner punya tempat ni mesti ada marking ni semua. Ini original. Okey. Sini sama juga. Silikon cantik. Nampak tak? Tebal. Ada satu silikon. Getah, silikon. Ini bermakna kereta ini belakang 100% original. Kita cakap pintu. Kita cakap buntut dengan pintu dulu. Ini bersama sama pattern Ini grade A main kereta. Kalau ada accident saja, sini nak simen, nak ketuk, ini akan hilang. So ini hari ini saya tunjuk you yang dua tempat. Side kereta dengan boot kereta. Macam mana tengok dia ada accident tak ada accident. Ini kereta 100% tak ada accident. Kalau you orang nak, boleh full loan. Boleh cashback Nissan Amira. Bulanan tak tinggi. 500 lebih, 600 lebih. Kalau gaji awak 1.6 ke atas, sudah boleh apply. Dokumen cantik, boleh cashback juga. Bukan full loan saja, cashback pun boleh. Kalau ada sitos, hutang bukan bank, itu boleh cerita. Itu kalau you ada license, mesti boleh buat. Kalau you ada sikris, below 15K, PM kita tolong sampai jadi. Ini Auto, saya Mahat.